Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat One on Wheel? Lama kita tak bersua, akhirnya dapat juga Allah bagi rezeki untuk kita berjumpa lagi. Sebabkan biasalah kesibukan kerja dan sebagainya, memang jarang saya buat video untuk YouTube ni. Kalau untuk TikTok tu selalu jugalah sebab sekejap-sekejap kan, tapi untuk YouTube ni memang ambil masa sikit lah. So hari ni saya nak share dengan korang perjalanan saya ke GSOM. Bulan lepas saya pergi GSOM dengan geng-geng Ras Niaga lah, sebab Ras Niaga dia buka booth. So kita orang konvoi ke sana, ada lebih kurang dalam 10 motor. Cumanya kita pecah kepada dua, sebab ada satu grup dia nak lalu jalan lama. Saya lah, saya teringin nak lalu jalan lama, sebab kita tak ada nak rushing apa, nak santai-santai. Then saya decide tu jalan lama. Lagipun saya bawa motor ni nak laju-laju kat highway macam tak best lah. Yang lain-lain tu bawa GS kan. Jadi saya decide, dan ada lagi 2 motor dengan saya, so 3 motor semuanya kami lalu jalan lama. So first kali RV kita orang jumpa dekat BHP lepas Gombak. Kita subuh kat situ. Dan kita proceed perjalanan ke masuk ikut Pangkarak, dan dia orang kata nak breakfast sama-sama. Jadi kami pun breakfast lah dekat lepas sikit dekat Pangkarak tu, ada satu warung lah. Nasi lemak hijau, ada roti canai. Alhamdulillah sedap juga. Dan lepas tu baru kita orang berpecah. Kita orang berpecah, yang nak masuk highway. Saya dan 2 motor lagi yang lalu jalan lama. Ada saya, lepas tu ada Fatin naik QJ 350, dan juga seorang lagi sahabat saya, Uncle Paul, naik GS 850. GS 750. So lalu jalan lama daripada Karak, Lancang. Memang best lah, jalan dah sunyi, tak macam dulu kan. Sebab kalau siapa nak tahu, dulu sebelum wujudnya LPT, mungkin Gen Z lah kot. Kalau dulu kita nak pergi ke Pantai Timur ni, especially Terengganu, Kuantan, kita akan lalu jalan lama tu lah. Masuk ke Pekan Karak, lepas tu dia akan keluar di Temerloh, Maran. So sekarang jalan tu dah sunyi, banyak yang lalu cuma lori ataupun orang-orang lokal lah, yang mungkin nak pergi daripada daerah ke daerah. Kami rehat je dekat Maran ni, Petronas tu. Kalau korang ingat, dekat Maran ada satu Petronas kecil, ada masjid belah kanan dia. Sampai sekarang Petronas tu masih lagi beroperasi, Alhamdulillah. Lepas tu kita proceed sampai ke sampai ke Gambang, dan kami masuk Pekan Kuantan untuk berehat sekejap, minum-minum. Kita lepak dekat Kula Cake, makan mango cheesecake. Lepas tu kita teruskan perjalanan ikut pantai, lalu Kuantan, ada Cerating, dan kami sampai dekat Kemaman. Kita berhenti pula untuk makan lagi. Biasalah bila jalan lama ni, yang shortnya, kita rasa nak berhenti, nampak menarik, kita berhenti. Itu yang saya suka jalan lama. Saya tak ada apa nak kejar. Kalau highway ni kan, kita cuma ada R&R saja untuk kita berhenti. Tapi kalau dekat jalan lama ni kan, dia short lah. Tapi korang ingat tak, dulu kat jalan lama Pantai Timur ni, ada macam dia orang buat replika polis pegang kamera. Macam patung polis pegang kamera tu. Siapa ingat lagi? Saya masih ingat lagi benda tu. Saya cari-cari gambar dia tak jumpa, tapi siapa yang pernah lalu dan ingat lah Jalan Pantai Timur ni, kat jalan lama ni, dia akan jumpa lah patung replika polis tu. Tu kalau ada tu dah jadi barang legend tu. So Alhamdulillah, lepas makan dekat Kemaman, makan otak-otak, kita makan dekat Gerai Mak Wan. Tu memang favourite saya lah kalau balik Terengganu, makan otak-otak dan sata. Dan lepas tu kami teruskan lagi perjalanan, memang melalui jalan pantai sahaja. Dan kami singgah pula, tak makanlah, kita bungkus je. Kita bungkus lemang kijal. Itu pun favourite saya juga. Lemang kijal ni pun dia dah upgrade dah, dia punya yang Mahala ke Terengganu tu. Dia ada dua, satu Mahala ke KL dan Mahala ke Terengganu. Yang Mahala ke Terengganu tu dia dah upgrade, dia dah buat lawa lah. Dan dia dah ke dalam sikit. Dia tak betul-betul tepi jalan, dia macam ada buat kawasan lapang untuk parking. Dia memudahkan lah, tu tak membahayakan lah kalau orang berhenti-berhenti kan. Dah cantik sikit lah tempat dia. Dan macam biasa, lemang kijal memang tak pernah mengecewakan saya. Sepanjang saya berhenti kat situ, saya tak ada lagi lah saya jumpa lemang tak sedap. Saya beli 5 batang dengan harga RM20, dan saya rasa amat berbaloi lah. So kalau korang nak pergi jalan lama, pergi Pantai Timur, korang singgah lemang kijal tu, wajib singgah. Okay, lepas tu kami pun teruskan perjalanan, lalu jalan dalam lagi sampailah ke Marang. Marang ada sikit jam lah.
Marang ada sikit jam sebab dia orang tengah buat jambatan baru tu. Pada siapa yang dah lama tak lalu jalan dalam ataupun lalu Marang, dekat situ ada jambatan yang baru tengah dibuat, yang nak pergi ke Pulau Kapas tu kan. Kat situ, sebab situ ada simpang 4 traffic light, jadinya dia efek sikit lah. So kalau tak ada rushing tak apa, tapi kalau nak cepat korang lalu highway. Dan kita sampailah dekat homestay lebih kurang dalam pukul 5 lebih macam tu. Saya balik ke rumah mak mertua saya lah. Dan kita orang rehat-rehat. Lepas maghrib tu kami pun gerak pergi ke event GSOM dekat Payang Scout seberang Takir. Dekat sana Payang Scout seberang Takir ni lebih kurang 800, tak silap, 800 lebih yang register datang untuk GSOM 2026 dekat Payang Scout seberang Takir. Tahun lepas dia orang buat kat Melaka, tak ramai macam ni tau. Tapi kali ni memang ramai lah. 800 lebih. So tengok himpunan GS. Kalau korang lalu Kuala Terengganu masa tu, ujung Belah 5 tu, mata-rata semua ada GS je. Tak kisahlah GS tahun 80-an, GS 1100, GS 1200, 1250, 1003, GS 850, GS segala-gala GS lah. Memang best. Paling menarik perhatian saya GS yang 1000cc 1000cc 1001 yang lampu bulat tu. Itu memang smart lah. Kita dah jumpa dia dekat masa kita bersembahyang subuh. Brother tu duduk pucung. Dia dah pakai motor tu lebih 10 tahun. Dia jaga baik lah. So lepas tu event tu berlangsung selama 3 hari. Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan hari yang peak ni hari Sabtu lah. Sabtu tu ada macam-macam aktiviti. Dia buat dinner. Lepas tu kami pula rasa niaga buka event, booth. Kami bawa beberapa unit motor. Ada bawa GS 1003, GS 1002, ada bawa XADV. So best lah. Kita pun ada buat aktiviti lucky draw dan sebagainya. Lepas tu pada malam hari Jumaat tu, ya betul, kami ada buat sesi podcast tau dengan Datuk Azhari Jamion. Di mana Datuk Azhari ni, kalau kau nak tahu, dia solo ride daripada ke Selatan Amerika. Selatan Amerika, dia pergi Colombia semualah. Memang kental, memang sangat kental Datuk. Dia boleh pergi sorang-sorang Dia naik GSA 850. GSA 850. So nanti kau tunggulah podcast dekat Ras Niaga yang dekat YouTube ke. Kau boleh tengok dia cerita macam mana perjalanan dia, apa cabaran dia, berapa kos yang dia belanjakan untuk dia pergi ke sana lah untuk ride. Lepas tu besok tak ada apa sangat lah. Besok hari Ahad tu cuma tak ada benda, kita pun start gerak balik. Saya pun ada benda yang tak best jadi, kaki saya injured. So saya pergi naik motor, saya balik naik flight. Flight sebab kaki saya tak okey, jadi saya tak boleh pakai kasut. Saya pakai selipar. Tapi alhamdulillah ada kawan yang bawa balik motor lah. So itulah dulu perkongsian saya untuk ride ke GSOM ikut jalan lama. Sesekali korang lalu jalan lama, support kedai-kedai kat dalam tu. Lepas tu yang bestnya korang boleh mengimbau kenangan lah. Macam saya dulu mengimbau kenangan lah, nak pergi Pantai Timur kan. So kalau kau dapat lalu jalan lama tu, lalulah sesekali. Relax jalan dia, tenang. Okey, satu lagi lupa sebelum kita tahu, kita akan ada event sekali lagi dekat Terengganu, untuk Terengganu Bike Week 2026 pada 25 sampai 25 sampai 27 hari bulan 6 kita akan datang lagi ke Terengganu. Hopefully kita sama ramai-ramai datang Terengganu Bike Week. Datang ke booth Ras Niaga. Ada benda-benda yang menarik nantilah untuk korang. Jangan lupa datang ada rezeki kita jumpa kat sana insya-Allah. 25 sampai 27 kalau tak silap saya. Kalau salah saya akan betulkan dekat skrin nanti. So saya pun dah sampai kat Penang. Saya nak pergi cari nasi dalca. Ride nasi dalca hari ni. InsyaAllah. Saya nak naik ferry. Dia kata motor boleh naik ferry lagi. Tak tahu boleh ke tak. Saya nak pergi tengok. Kalau ada nanti kau tengoklah sambungan dekat video dia nanti. Okay. Terima kasih sebab support. Jangan lupa subscribe channel saya One on Wheel. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Sebab saya tengok walaupun selama tak upload video, masih lagi ada orang yang komen, like video-video saya. Dan saya sangat-sangat hargai sokongan korang semua. Okay. Jumpa lagi video akan datang dekat channel One on Wheel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.